apabila Dajjal ni keluar, ayak ni tak ada. Tuan-tuan bayang tengok, berapa lama? 400 hari. Bukan ayak saja tak ada, makanan sebiji beras pun tak ada. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau siapa mengaku Dajjal tu Tuhan, macam mana hidup dia?" Nabi kata, hidup dia mewah. Makanan dia dapat, minuman dia dapat, emas perak dia dapat. Dajjal akan bagi dunia kat dia. Sebab Dajjal ni sihir dia boleh buat keluar emas perak daripada tanah macam tu je. Dia bagi. Kemudian sahabat pun ingatlah, siapa yang tak mau mengaku kata Dajjal ni Tuhan, kumpulan beriman, dia nak makan apa? Ya Rasulullah, dah kata ayak sitim tak ada. Tang ni mai bak puasa. Tapi kali ni bukan puasa daripada subuh sampai ke maghrib. Puasa kali ni daripada Dajjal keluar sampai 400 hari, siang dan malam. Tuan-tuan, benda ni nak jadi dah, mesti jadi. Dia khayalan ke realiti? Realiti. Dunia waktu tu macam mana? Macam malam ni. Tuan-tuan akan jijak kaki masuk dalam surau macam malam ni. Tuan-tuan boleh bercakap macam malam ni. Tuan-tuan boleh tengok macam malam ni. Ada kerja macam malam ni. Tapi waktu tu makanan tak ada, minuman tak ada. Berapa hari? 400 hari. Di sini akan terpakai iman seseorang. Bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kumpulan beriman ni bila tak sentuh ayak, tak sentuh nasi ataupun makanan, macam mana mereka nak hidup? Makan apa?" Nabi pun sebut satu karamah yang akan jadi di seluruh muka bumi Allah kepada orang-orang beriman saja, iaitu makanan dan minuman mereka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikrullah. Tiap-tiap kali mereka sebut zikir tu, mereka akan jadi kenyang. Boleh, yang ni boleh terima tak ni? Tak boleh. Tak capai ni, yang ni tak capai tuan-tuan ni. Yang saya sebut ni, benda ni tak capai. Maka latihan dia bermula daripada hari ni. Bukan menunggu Dajjal, tetapi membuat persiapan diri, kerana saya dan tuan-tuan kita duduk di akhir zaman. Buat persiapan diri dan anak-anak dan ahli keluarga. Kalau kita saja Islam, bini kita lari ikut Dajjal, macam mana? Anak-anak kita berlari-lari mengejar Dajjal untuk mengaku kata dia Tuhan. Sebab Dajjal duk bagi emas. Maka kena latih. Kalau puasa Ramadan pun anak kita tak puasa, tuan-tuan bayang tengok ketika Dajjal keluar, dengan siapa dia ikut? Iman dia kah ataupun Dajjal itu? Wal'iyadzubillah.